Okey, ni dia Husky 300. Alhamdulillah. Motor apa? Motor baru insya-Allah. Skuter kita dah bagi tahu, kita bagi skuter. Insya-Allah terbaik insya-Allah. Tunggu dia keluar. Jom kita pergi tengok. Okey. Husky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kami berada di mana apa? KM Motor World Kapar buat kali yang ketiga. Di sini saja keluar 3 biji motor lah. Yes, sambung ni. Okey, hari ni kita bawa Pak Long hari ni. Alhamdulillah, Husky kita pun dah okey, loan kita pun dah approve. So kita nak keluarkan Husky 300 kita hari ni. Kita cuba tengok keluar hari ni insya-Allah kalau sempat ni. Rasanya macam sempat ni insya-Allah. Berapa mana? Dekat mana ni? Motor World. Motor kat mana? Motor kat sebelah sana. Kita ambil loan mau approve. Alhamdulillah, tercapai hasrat abah nak pakai skuter. Skuter yang ringan sikit lah kan. Okey, baik. So macam mana abah hari ni? Kau komen hari ni motor? Betul okey lah tu. Okey no. Duk tengah proses lah. Duk nak ambil boleh tengok abang no. Ejah mai alhamdulillah. Kebetulan mai lah. Kebetulan mai nak tengok kan. Nak lepas rindu kan orang kata kan. Sekali tengok approve. Oh, terbaik lah. Memang the best lah KM motor. Alright, alhamdulillah. So kita akan keluar Husky. Macam mana motor Husky? So saya nak tunjuk sikit Husky tu macam mana. Yang ni ada satu yang second. Kita tak ambil second, kita ambil baru lah. Kita tunjuk ni Husky ni. Yang tu Husky tu. Yang ni yang second hand. Kita tak ambil yang ni lah, kita ambil baru kan. Ni second ni. Saya dah naik, memang best. Ini Husky. Ini Husky yang second hand, tapi kita ambil yang baru. Pelik lagi kita tengok plate apa kita boleh register. Pak Long dia naik sekali gitu. Abah dia naik terus jatuh cinta ni. Dia naik ni. Naik track yang ni. Tapi kita ambil yang baru lah. Harga pun ada offer sikit. Dalam 22,000 lebih sikit je. Kalau baru ada hari tu harga dekat 24 ni. Tapi ada discount sikit dalam 2,000 gitu kot. Dia dapat yang the best lah tu. Tahun 2026 ni Pak Long, abah dia tak nak ER6, dia rasa dia dah let go sebab dia tak larat. Badan pun tak nak larat, kaki tak nak kuat sangat lah sebab jatuh bila ayak itu. So kita ganti dia. Allah Ta'ala bagi ada best lagi. Kita bagi SYM Husky 300 bang. 300cc terbaik ya. Husky. Jadi saya buat tunjuk Husky Pak Long. Husky Pak Long tang ni dia. Ni Husky Pak Long. Ni yang kata ni Husky berabuk lah. Nama orang lagi kita basuh balik kan. Okey, ni cantik ni. Ni Pak Long punya Husky lah. Alamak abah, muda 10 tahun tu. Alhamdulillah. Try naik lah. Oh, kalau naik first time lah. Oh, lama. Okay bah. Cun. Steady. Jadi mak. Okay, Assalamualaikum guys. Lah ni Pak Long Husky dia ni. Aduh. Okay. Alright. Alhamdulillah baru selesai sign agreement. Alhamdulillah. So bulanan yang best tu daripada RM409. Alhamdulillah hari ni jadi sebulan RM386 lah. Motor baru. Rezeki mogah apa ni? Banyak orang tu. Hujan ni. Nak hujan tak apa. Abah bawa air apa? Awak betul apa? Abang tak boleh bawa air. Tak apa. Abah belakang. Ada ikut belakang abah kita bawa pelan-pelan. Declare semua hujan tak apa tu. Janji kita boleh bawa balik lepas 2 minggu. Momo kan. Alright, dalam grup bagi tahu lah kata ambil motor baru kan. Alhamdulillah. Insya-Allah tengok plate apa nak keluar, dia tengok plate. Tak tahulah plate B, nak ambil plate berapa BQM ke BQM apa? BQM. Tengok plate apa je tengok sekali nah. Kalau dapat 1465 juga memang rezeki akan memang nak jadi habuan kan. Okey. Ni kita tengah tengok aksesoris. Pergi
satu helmet dia kata macam ni lah, sama ada satu helmet full face ataupun 2 biji helmet open face. Mungkin kita ambil lah, kita bagi KSI pun tak apalah, jadi dapat 2 biji kan. Satu baju hujan atau jaket. Apa kita nak ambil jaket, kita ambil jaket lah. Glove satu. Okey lah tu, steady lah. Tak gaya komplit lah. Kasut dah ada dah. Memang cantik lah. Hari tak pakai. Ni tak apa. Hari kita buat balik mutu, balik sabak tu. Dia relax ni, tinggal bazar ke apa semua. Cantik ni. Alhamdulillah, helmet pun baru, bukan display unit lah. Ni KM tu memang best lah. Memang bagi baru lah. 2 biji. Lepas tu jaket tu dah saya dah harap dah saya ni. Apa dah. Tahan elok ni kan. Dia nak XL lah. Dah sampai 5XL. 5XL. Oi, besar ah. 5 boleh lah. Okey. Jaket pula. Jaket. Okey, abah dah lama tak ride, kita bagi dia ride tengok dah lama. Sebab sakit pinggang kan. Jatuh waktu ni. Betul dia relax sikit. PRCN tu dia kan guna PN. Berat semua kan. Okey, alhamdulillah. Dua. Ni abah AKA Pak Long tengah try jaket ni, riding jaket. Oh, sempoi ah. Bagi dia tak longgar sangat. Tak melempeh kan. Ni tarik dalam Sempoi abah, comel. Tu dia nak dia. pakai belah atas. Pinggang boleh restore sikit. Tarik macam tu. Masa kita tarik, kita tarik. Kita tak rapat sangat lah kan. Tak apa, bulan puasa apa turun gini. Boleh lah saya tu bah. Kau nak kecil sikit? Boleh lah. Okey, kecil sikit tak boleh. Tak apa. Okey. Kecil sikit lepas lah. Tak boleh menyawa. Dari kecil tak boleh pakai pak. Test glove. Boleh selesa. Baru sedap. Baru kuat sikit. Tadi tak kan. Okey. Baru ngam. Biar besar. SL dah big sangat kan? Ya, SL dia kecil. Takut lama-lama dia Sensor apa tu? tidak ni dia sakit tau ni. Memang Dia kecil. Hari tu sakit tau ni. Sebab kecil. Jalan jauh sakit ni. Ni okey kan? Ni nama. Ni dengan masuk angin. Kita pernah tengok proses pemasangan bateri. Dah lupa exhaust pun tak. Motor ni saya tak perlu review lagi lah sebab semua dah well known. Dia masuk tahun depan. Masa berjauh Tangki lah yang terbaru, yang 400 kan. Yang baru yang adventure punya. Adventure. Tapi okey lah, yang ni pun dah memadai lah untuk Allah nak naik jalan kan. Alam berdepan dah. Dia punya tanam ni memang cantik. Helmet pun ambil masuk orang colour tu. Colour ni masuk helmet tu. Betul ke? Matte black tu. Ngam. So motor ni yang best, dia ada TFT meter, dia ada TCS, traction control. Agak payah lah, dia sempit. Dia betul besar. Okay. Asyik tengok waktu. Rezeki orang tak nak bagi yang ni. Alhamdulillah rezeki. Okey, ni dia si ayahanda ku, si Pak Long ni si Pak Long bagi mandi ni hari ni. Okey, hari ni nak gerak motor insya-Allah. Kita bagi mandi dulu, kita tengah mandikan. Okey, ni dia motor Pak Long dah keluar nombor, dapat nombor tu. BQM 7579. Okey, geng-geng Husky 300 jumpa kat jalan pin lah motor ni no. Ya. Ni abah dia.